Okay, kalau manager minta you buat chart nampak macam ni, you tahu tak macam mana buat bar chart? Okay, senang je sebenarnya, tak perlu apa-apa formula. Okay, so dekat sini, kita ambil je 2 step. First, kita sediakan data kita. Lepas tu, kita pergi insert. Okay, lepas tu, select sorting. Pergi pada data and sorting. Dan select OK. Okay, so kalau you tak susun, nanti bar chart tu akan nampak tak cantik. Okay, kalau you nak susun ikut nama pun boleh. Okay, lepas tu kita highlightkan range, pergi pada insert and pilih bar chart. Okay, then dekat sini you akan jumpa chart tu. Okay, then adjust sikit. Okay, kalau you nak dia keluarkan total, you boleh pergi pada ni. Okay, so you pilih yang outside view. So you akan nampak total dia keluar. Okay, so boleh cuba. Kalau you nak tahu banyak lagi, boleh komen Excel ya.